Jungle. Kenapa saya pilih alihkan RM100,000 daripada ASP kepada emas? Ramai yang tanya saya, tak rugikah keluarkan duit dari ASP sedangkan dividen setiap tahun konsisten? Saya senyum dan jawab, ia bukan soal pulangan semata-mata, ia soal kuasa membeli dan strategi untuk jangka masa yang panjang. Jom saya kongsikan sebabnya. Yang pertama, emas lindungi nilai wang kita. ASP bagi dividen tapi nilai RM100,000 tetap RM100,000. Tapi harga barang yang makin naik, nilai sebenar duit kita semakin turun. Emas pula makin lama makin tinggi nilainya. Bukan sebab untung tapi sebab nilai duit kita yang semakin susut. Yang kedua, ASP terkesan dengan inflasi. Contoh, ASP bagi 5.25% setahun tapi inflasi juga 4 hingga 5% juga. Net gain hampir sifar. Emas pula naik 8 hingga 10% setahun. Secara purata 20 tahun yang terakhir ini, kita bukan nak kejar dividen tuan-puan, tapi kuasa beli yang sebenar. Yang ketiga, aset fizikal versus aset atas kertas. Aset B, aset atas kertas tuan-puan. Emas pula aset fizikal dalam genggaman kita. Waktu krisis, sistem kewangan boleh lumpuh. Emas tetap laku di mana-mana tanpa perlu orang tengah, tanpa perlu akses sistem. Yang keempat, matlamat untuk jangka masa yang panjang. Saya simpan emas untuk dana persaraan, haji dan umrah, dana kecemasan keluarga saya juga. Saya mahu sesuatu yang kukuh, selamat dan senang dicairkan bila saya perlu. Kelima, diversifikasi yang lebih bijak. SB hanya satu instrumen tapi bergantung 100% pada SB umpama letak semua telur dalam satu bakul. Simpanan yang bijak ada keseimbangan aset fizikal dan juga aset kertas. Kesimpulannya tuan-puan, bukan soal mana yang lebih bagus tapi soal matlamat, perlindungan nilai dan strategi kewangan yang bersepadu. Saya tak tinggalkan ASB tuan-puan sepenuhnya. Saya cuma alih RM100,000 ke dalam bentuk emas untuk simpanan yang lebih kukuh. Bila duit disimpan dalam emas, kita lebih tahan cabaran ekonomi untuk jangka masa yang panjang. Boleh klik sign up, isikan detail untuk saya bimbing sebaiknya.